anak Islam, guru merupakan insan yang sangat mulia kerana mereka bukan sahaja menyampaikan ilmu semata, tetapi mereka juga secara tidak langsung membentuk akhlak pelajar di sekolah. Namun begitu, pada zaman sekarang, kita dapat lihat bahawa adab pelajar terhadap guru semakin merosot. Situasi ini bukan sahaja menjejaskan tahap pembelajaran, malah ia juga menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap seorang insan yang telah banyak berjasa sewaktu kita di dalam persekolahan. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam semua, boleh duduk? Terima kasih cikgu. Okey kelas, so hari ini kita akan sambung balik topik yang kita tak sempat nak tahu semalam. Tapi sekejap, mana Wani? Tak tahu cikgu, saya dah kata pergi tandas. Lepas tu sampai sekarang tak muncul lagi. Alah cikgu, macam tak tahu di mana dekat dalam kelas ni. Apa nak jadi lah dengan dia ni? Masih kau kelas je. Dah lah dekat exam. Kalau tak lulus juga tak, saya tak tahu lah. Jangan sampai saya ikut kita cikgu disiplin kan? Hei Wani, kau ni cakap kenapa tengok cikgu Imam mentang-mentang dia tu baik, kau main pijat pandai dia je. Alah, santai lah. Sangkut je takut dengan dia tu. Boleh dia dah pusing. Baiklah potek tu. Tak faham apa dia ajar. Kadang-kadang dia pun kadang cikgu dia bagi buat dekat cikgu disiplin. Berani ke dia tak report? Dia cakap je lebih tapi tak ada dia cepat. Bilik lah. Okey, kamu semua dah boleh start buat soalan ni ya? Wani! Oh, sekarang kamu dah berhenti dalam kelas saya tak ya? Bangun dia berdiri dekat depan sekarang. Ini tugas pertama yang kamu buat macam ni Wani. Kamu ni untuk perasaan hormat kepada cikgu ke apa? Saya penat-penat tulis kat depan. Dia boleh pula saya dulu kat belakang. Awak ingat sini tunggu ke? Sikap tidak menghormati guru seperti tidur di dalam kelas telah menunjukkan betapa kurangnya adab di dalam diri pelajar. Dalam Islam, menuntut ilmu perlu disertai dengan adab agar ilmu tersebut sentiasa diperkati. Berani sangat dia orang cikgu dia orang ni. Boleh buat ni. Baiklah, hari ini saya akan masuk topik baru yang akan masuk dalam exam korang nanti. So, korang kena fokus tau. Baik cikgu. Oi, dia macam semangat kamu hari ni. Mestilah. Saya dah beragam, saya tak nak potek ke kelas dah. Ada-ada je lah kamu ni. Mana cikgu nak melayan? Jadi semua kamu buku-buku. Butek saya, kamu semua nampak ke? Mana ada cikgu? Kami tak nampak pun cikgu pegang buku teks tadi. Kan? Saya pun tak nampak buku teks cikgu. Ish, takkan saya tak buku pula. Okey, korang semua buka buku dulu. Muka surat nombor 7, baca dan fahamkan dulu. Saya nak bagi guru je. Okey? Baik tak? Kena nampak. Baik. You ni, Saya tak jumpa lah buku teks saya. Dia pun tak kita orang pun tak nak belajar cikgu. Banyak cantik muka awak. Tak payah nak mengada. Sophie, pinjam muka awak kongsi dengan Mimi. Aku rasa aku nak fresh orange tu. Rasa macam ni segar siap. Segar ke? Segar. Kalau ni. Sedap juga tapi. Boleh juga, enjoy juga. boleh buat cuba Korang tiga ni dah melampau kan? Saya mengajar dekat depan, korang tak fokus pun. Mana saya nak mengajar ni? Korang belajar sendiri. Perbuatan seperti di atas ini sangat melampaui batas sebagai seorang pelajar. Seorang pelajar seharusnya mendengar kata dan mesti menghormati guru agar suasana dalam kelas dalam keadaan harmoni. Assalamualaikum Cikgu Nana. Salam Cikgu Eva. Saya tak tahan betul lah tentang yang orang Suwani, Yasmin dengan Fatin tu. Diorang buat perangai apa tu? Sampai Cikgu Eva sendiri tak pernah selesaikan masalah tu. Tadi waktu saya mengajar dekat kelas tu, diorang boleh pula buat bising. Saya dah bagi warning dah, diorang tak nak dengar pun. Ush, dah teruk sangat perangai diorang tu. Tak hormat Cikgu Eva langsung je. Memang nak kena diorang kali ni dengan saya. Tak apa Cikgu, biar saya selesaikan kes diorang. Wani, Yasmin, Fatin, ikut saya ke disiplin sekarang juga. Ada benda saya cakap dengan kamu. Ha, masalah apa lagi awak buat kali ni Wani? Tak puas buat seorang, diajak je lagi dua orang. Awak semua nak saya panggil mak ayah awak atas sini ke? Biar mak ayah awak tahu macam mana perangai awak semua. Saya call lah mak ayah awak sekarang. Suruh diorang datang sekarang juga. Salam. Betul ni siapa dia? Saya Cikgu Nana, Cikgu Disiplin Sekolah. Boleh saya tahu? Puan free tak sekarang? Cikgu Nana, ya. Saya nak freeze sekali. Kenapa tu ya? Boleh ke kalau saya nak minta Puan untuk datang ke bilik disiplin sekolah sekarang juga? Ada benda saya nak bincang dengan Puan. Baik, saya datang sekarang juga. Assalamualaikum Cikgu. Kenapa ada kamu kat sini Wani? Tunggu ada masalah kat sekolah ke? Sila duduk dulu Puan. Baiklah, sebenarnya waktu dalam kelas tadi, Wani dengan dua orang kawan dia tu buat bising yang melampau sampai mengganggu Cikgu Eva mengajar dalam kelas. Takkan dia buat perangai tu je sampai saya datang ke sini? Bukan itu je, sebenarnya sebelum ini pun Wani ada konten kelas waktu Cikgu Eva mengajar.
Wani, betul ke Cikgu Rani cakap? Dekat rumah kamu tak macam ni pun? Terima kasih cikgu sebab malukan perkara saya semacam ni. Tahulah saya nak ajar dia nanti. Saya minta izin bawa dia balik ya. Wani, jom balik sekarang. Wani, kenapa perangai kamu teruk sangat kat sekolah ni? Mama tak pernah ajar kamu macam ni. Maaf Mama, Wani tak sengaja. Tak sengaja apanya kamu ni? Sama Mama kena bagi disiplin. Malu tau tak Mama ni? Mak kamu ni tak pernah jaga maruah Mama langsung. Dari hari ni, semua gadget kamu ada Mama rampas. Jangan harap dapat guna. Kalau tak isap lagi tak tahulah. Baik Mama, Mami minta maaf. Baik semua, hari ni saya akan pulangkan semula kertas exam korang hari tu. Sama tu makan kita. Yeay. Bagus yang aku kan dah dapat A tu. Rezeki anak solehah ni. Yeay. Dapat result apa? Diam lah, aku tak okey tu. Subjeknya aku gagal. Mungkin ada sesuatu yang menghalang kau dari dulu kot. Cuba tanya cikgu Iba. Tak nak aku. Dia dah lah tak cakap dengan aku semenjak hari tu kita prank dia. Ikut kau lah. Result kau bukan aku punya. Assalamualaikum cikgu. Cikgu busy tak sekarang ni? Waalaikumsalam, tak sangat. Kenapa cari saya ni? Saya datang ni nak minta maaf. Mungkin sebelum ni saya ada buat cikgu terasa. Mungkin itu sebab saya gagal peperiksaan sebelum ni. Sekarang kamu tahu kan apa yang akan jadi kalau kamu tak hormat dan beradab dengan cikgu? Keberkatan ilmu tu sangat penting untuk seorang pelajar. Saya harap kamu berubahlah ya betul-betul. Jangan buat macam tu lagi dekat saya ataupun cikgu-cikgu lain. Baik cikgu. Saya minta maaf ya. Kesimpulannya, guru mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Sebagai seorang pelajar, kita hendaklah sentiasa menjaga adab dan menghormati guru agar ilmu yang diperoleh akan mendapat keberkatan. Sesungguhnya, adab adalah kunci utama kejayaan dalam menuntut ilmu.